Assalamualaikum semua. Pernah tak terfikir, kenapa ya dalam Islam, solat berkumpulan atau solat berjemaah ni istimewa sangat? Dalam perkongsian kali ni, kita akan kupas lebih dalam lagi. Bukan setakat tengok ia sebagai ibadah biasa, tapi sebagai satu kuasa yang, wow, boleh ikat hati-hati kita semua. Okey, kita mulakan dengan nombor ni. 27. 27 kali ganda. Bukan nombor biasa-biasa tau. Angka ni sebenarnya pegang satu rahsia, satu ganjaran yang sangat besar bila kita buat sesuatu bersama-sama dalam Islam. Agak-agak rahsia apa tu ya? Dan inilah jawapannya. Ada satu hadis sahih yang sebut, solat berjemaah ni lebih baik daripada solat sorang-sorang dengan kelebihan 27 darjat. Bayangkan, bukan 2, bukan 3, tapi 27 kali ganda lebih baik. Dari sini je kita dah nampak betapa Allah SWT suka dan hargai sangat bila kita, umatnya, bersatu dan bersama. Jadi, bila kita sebut solat berjemaah ni, apa maksud dia sebenarnya? Senang je. Perkataan tu datang dari bahasa Arab, jamaah, yang maknanya berkumpul. Dan untuk mulakannya, syarat paling asas sangat simple. Cuma perlu ada seorang imam yang pimpin dan sekurang-kurangnya seorang makmum yang ikut. Itu je. Berdua pun dah boleh jadi satu jemaah. Dari situlah semuanya bermula. Okey, macam mana-mana kumpulan pun mesti ada seorang ketua kan? Dalam solat berjemaah, ketua ni kita panggil imam. Dan peranan imam ni, ya Allah, sangatlah penting. Boleh kata sah atau tak solat satu jemaah tu, banyak bergantung pada dia. Ini mesti buat kita tertanya-tanya kan, siapa sebenarnya yang layak pikul tanggungjawab besar ni? Boleh ke sesiapa je terus ke depan jadi imam? Jawapannya, tak boleh macam tu. Sebenarnya ada kriteria dan susunan keutamaan yang sangat jelas. Cuba kita tengok senarai ni. Apa yang paling best, yang paling menarik, ialah Islam tak ukur kelayakan jadi imam ni dari segi harta atau pangkat tau. Langsung tak. Tapi ia diukur melalui ilmu dan takwa. Yang paling diutamakan ialah siapa yang paling alim, siapa yang bacaan Al-Quran yang paling mantap dan siapa yang akhlaknya paling baik. Lepas tu, barulah kita tengok faktor lain macam umur atau dah kahwin ke belum. Inilah yang kita panggil meritokrasi rohani. Okey, tadi tu ciri-ciri keutamaan. Sekarang ni pula syarat wajib. Maksudnya yang ni mesti ada. Paling-paling asas, seorang imam tu mesti boleh baca surah Al-Fatihah dengan betul. Kenapa Al-Fatihah? Sebab ia rukun solat. Kalau bacaan imam tak betul, ia boleh jejaskan solat satu jemaah tu. Satu lagi yang penting, makmum kena yakin yang solat imam tu sah. Kena ada kepercayaan tu. Baik, bab imam dah selesai. Sekarang, jom kita tengok pasal kita pula sebagai makmum. Macam mana susunan jemaah dalam saf? Kedudukan kita masa berdiri tu bukan main-main tau, bukan suka-suka je. Ada cara dan ada hikmah yang sangat mendalam pasal disiplin dan kesatuan. Ini dia peraturan paling asas, paling nombor 1, tumit. Ya, tumit makmum mesti dan wajib berada di belakang tumit imam. Tak boleh selari, apatah lagi ke depan. Walaupun sikit je terkedepan, solat jemaah kita boleh jadi tak sah. Nampak simple kan? Tapi inilah simbol fizikal yang paling jelas menunjukkan kita ikut pemimpin kita. Lepas tu, pasal saf atau barisan kita. Ia kena lurus dan rapat-rapat. Cuba bayangkan, kita berdiri bahu ke bahu, kaki bertemu kaki. Rapat sampai tak ada ruang kosong langsung di antara kita. Kata orang, supaya syaitan tak boleh mencelah. Inilah simbol padunya kita, simbol disiplin dan simbol kesamarataan kita semua di hadapan Allah. Dan jangan lupa, sentiasa penuhkan saf depan dulu, ya, baru buka saf baru kat belakang. Ada satu situasi khas dengan susunan yang sedikit berbeza. Contohnya, macam yang kita boleh nampak ni, kalau jemaah tu semuanya perempuan, imamah iaitu imam perempuan, dia tak akan berdiri sorang-sorang kat depan. Sebaliknya, dia akan berdiri di tengah-tengah saf yang pertama sebaris je dengan makmum yang lain. Yang ni saya yakin ramai antara kita pernah kena. Kelam kabut lari pergi masjid, sampai-sampai je, solat dah mula. Apa nak buat? Relax, jangan panik. Ada cara yang betul untuk kita join jemaah walaupun dah terlewat. Jom kita fahamkan dulu dua istilah ni, makmum muafiq dan makmum masbuk. Okey, jadi ada dua jenis makmum. Pertama, makmum muafiq. Ini kira on time lah, dia sempat dapat rakaat pertama dengan imam. Yang kedua pula, makmum masbuk. Inilah geng lambat yang tak sempat dapat rakaat pertama. Cara dua-dua ni habiskan solat tak sama tau.
Jadi, kalau kita ni makmum masbuk, apa nak buat? Ikut je langkah-langkah ni. 1. Terus je berdiri, niat dan angkat takbir Allahu Akbar. 2. Terus follow je imam tengah buat apa masa tu. Kalau dia tengah rokok, kita rokok. Kalau dia sujud, kita terus sujud. Ikut je sampai habis. 3. Dan ini yang paling penting. Bila imam bagi salam, kita jangan ikut bagi salam. Sebaliknya, kita terus bangun dan gantikan rakaat yang kita tertinggal tadi. Lepas tu, baru selesaikan solat macam biasa. Senang kan? Okey, kita dah tengok pasal ganjaran, kita dah tengok cara nak solat. Sekarang, jom kita fikir lebih dalam sikit. Apa sebenarnya hikmah di sebalik semua ni? Kenapa solat berjemaah ni penting sangat sampai ganjarannya pun begitu besar? Sebab ia lebih daripada sekadar pergerakan solat semata-mata. Inilah cantiknya solat berjemaah. Ganjaran 27 kali ganda tu dah pasti. Tapi dari segi sosial pula, ia satukan hati kita. Ia ajar kita disiplin, ajar kita hormat pada ketua. Bayangkan, dalam saf tu, seorang CEO mungkin berdiri betul-betul sebelah seorang pengawal keselamatan. Bahu ke bahu. Semua pangkat dunia hilang. Kita semua sama. Dan ada satu lagi fakta menarik. Dari sudut sains kesihatan, ada kajian yang kata pergerakan dalam solat berjemaah ni boleh bantu seimbangkan cas elektrik dalam badan kita. Subhanallah. Pendek kata, inilah dia. Solat berjemaah ni, ia ambil satu ibadah yang sepatutnya sangat peribadi antara kita dengan Tuhan dan ia tukarkan ibadah tu jadi satu statement atau pernyataan yang sangat kuat dari sebuah komuniti. Ia seolah-olah satu jeritan tanpa suara yang memberitahu dunia, kami ini satu. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk kita fikir sama-sama. Kalau dengan hanya bersatu dalam saf solat, ganjaran kita boleh digandakan sampai 27 kali, cuba kita bayangkan apa akan jadi kalau semangat perpaduan yang sama kita bawa dalam semua aspek hidup kita sebagai satu komuniti. Apakah agaknya kuasa sebenar yang kita boleh capai bersama? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana sudi mendengar.